Ramai juga yang triggered Padahal aku tak ada cakap pun motor CH motor ni tak boleh pakai lah apa. Aku tak cakap pun. Aku kata kalau korang minat, teruskan. Tapi kita kena akui resale value dia memang kurang. Dan aku kena akui kelebihan motor Japan ada kelebihan dia. Kalau korang memang nak murah, motor yang murah dengan penuh teknologi, go for CH motor. Aku tak ada masalah. Aku siap cakap lagi. Kalau minat, go for it. Cuma aku memang minat motor ni. Dan aku cakap dalam video tu memang aku tak minat design CH motor. Aku minat design dia. Kan minat pun dah tak boleh subjektif. Kan nak objektif. Takkan semua orang nak kena beli CH motor. Kan? Betul tak? So aku minat Kawasaki. Sebab tu aku go for Kawasaki. Sangat ramai yang agak triggered. Aku cakap satu je. Murah mesti ada sebab. Sebab aku ada kawan-kawan jugalah, kawan-kawan kenalan-kenalan yang pakai brand-brand China, brand CH motor, dan diorang pun dah bagi feedback dan sebagainya. Dan ada yang bagi feedback baik, ada feedback kurang baik. Biasalah, setiap motor macam tu, setiap brand macam tu. So aku buat pertimbangan. Bagi aku 650 Z650 ni adalah the best untuk aku. The best untuk aku tak mesti best untuk korang. Okay? So jangan trigger. Masing-masing pakai dua roda, relax-relax, chill saja.